lucky day. Sometimes you wake up, a happy song on your mind, and your daily worries are so far behind. No one or nothing's gonna stand in your way, and you know it's your lucky day. Your lucky day. Your lucky day. Assalamualaikum and good morning, class. Waalaikumsalam. Okay, today our last lab season before Raya. I'm sure you all excited to go home and celebrate, kan? Yes. Okay, let's start our lab season today. Okay, class, that's it for today. Please remember, whoever yang tak submit assignment lagi, please submit after Raya, okay? Okay. Okay, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman, Sati. awak okey ke ni? Bapa tu tengok awak dah ni sama tu memang. Awak ada masalah ke? Adalah, saya okey je Sati. Cuma mungkin saya tak cukup rehat, tak cukup tidur. Banyaklah saya nak kena buat. Lagipun biasalah, macam-macam saya nak kena fikir lah ni. Arman, awak tak boleh lagi tu. Awak tak boleh paksa sangat. Nanti kalau awak sakit, kita orang semua pusing tau dah. Lagipun banyak lagi ke assignment nak kena hantar. Oh, ada jugalah orang caring dekat saya ni Sati. Terima kasihlah selalu ambil tahu, ambil berak, selalu support saya. Terima kasih Sati. Sama-sama Arman. Kita kan sayang. Okeylah, saya nak pergi dah. Lagipun petang ni ada tugas set di Beladik. Okey? Okey. Baik-baik Sati. Hati-hati. Man, kafe jom. Aku lapar lah. Tak apa, aku belanja. Jom. Aku puasa lah Vicky. Halah, aku lupa. Tak apalah, aku gerak dulu. Yelah, aku pun nak pergi library ni. Aku ada nak settlekan assignment lah. Tak apalah, aku gerak dulu. Okey. Bye. Ada nampak Arman tu? Tak tahu lah, tak nampak tu. Arman? Arman dekat library lah. Oh, ya ke? Haa. Saya kena call dia lah. Assalamualaikum, Arman. Waalaikumsalam. Sati. Ni, saya nak ajak awak ni. Mari dekat Negeri Sili. Kita ambil sampel tugasan datang Arman. Bentar, saya pergi library. Tunggu dah. Okey. Tunggu bentar dah. Okey. Sorry. Saya minta maaf. Saya tak ingat. Tak apa Man, lagipun kami baru je nak ambil sampel. Okey. Arman, awak ada masalah ke? Kalau awak ada masalah, awak share lah dengan kami semua. Saya kan, saya nak semua batch kita dapat keputusan cemerlang kumpul nanti. Kita kena sama-sama bangkit untuk buktikan kepada ibu bapa kita mampu hadapi keset dia sebelum ijazah. Ya, betul. Saya setuju apa yang dia cakap. Terima kasihlah weh. Sebenarnya sehari dua ni memang saya ada rasa kosong lah, tak tahu. Kosong sangat.
Tak apa, Man. Awak tak seorang tau. Kami sentiasa ada kalau awak nak apa-apa. We always for you. Dah lah, bola sedih. Dan ni, kita ambil gambar, ambil video nak? Jom, buat TikTok sekali. Boleh? Jom. Kita kena ambil video tau tak? Jom. Okay, selfie dulu. Peace! Yay! Hai Zati. Hai. Banyaknya barang. Biasa je ni. Lagipun kita cuti lama kan? Bestnya dapat cuti lama. Saya belum kemas apa-apa lagi. Sebab nanti saya akan ikut kursus keusahawanan untuk bisnes kopi UMK. Hebatlah awak nanti. Nanti awak jadi usahawan kopi lah kan? Jangan lupa ambil saya kerja dengan awak ya. Okey. Macam mana you dengan Amal? Apa pula saya dengan Aman? Saya tak apalah. Bersaing je. Tak adalah, saya saja usik awak Zati. Tapi handsome kan? Tak ada dah. Saya tak say lah je awak. Nanti tak siap kita panggil. Okey. Nanti kita lama tak jumpa. Tak apalah, saya gerak dulu. You kemas dulu ya. Okey. Bye Zati. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Bye. Makan. Masih nak. Mok buka puasa makan kuih bakit dulu. Allah suka dok orang dengan kuih bakit ni kat ai. Sedap pun kuih bangkit ni bang. Saya dengan Man suka kuih bangkit ni. Ya Allah. Ambil lagi Man. Mok, merindu sangat kau Mok. Merindu nak pakai masakan Mok. Nak beraya dengan Mok. Meh nak balik ni. Assalamualaikum Arman. Waalaikumsalam, Zati. Awak tak sampai lagi kau panggil? Nak cuti balik ke hari ni? Esok ke nak raya dah? Iyalah. Saya balik juga Zati, cuma lewat sikit kot. Zati. Bila saya fikir balik kampung awak Mala tu semua betul lah. Terima kasih Zati. Sokong saya. Tak ada apa lah Arman. Lagipun kita kan nak habis belajar dong. Kampung awak mana Kampung saya. Waalaikumsalam. Ya? Tak sampai dah? Okey, sekejap dah. Tak apalah, Arman. Ayah saya nak sampai dah. Nanti ada masa kita cuba lagi dah. Selamat Hari Raya Arman. Okeylah Zati. Awak pun sama. Hati-hati balik nanti. Okey. Selamat Hari Raya Zati. Hari ni aku akan start perjalanan hok baru, perjalanan hok penuh dengan cabaran, tapi ni juga peluang untuk aku jadi lebih baik daripada sebelum ni. Esok dah nak raya Man. Kuih bangkit kena ada.
kuih kesukaan kita dua. Man nak satu, Mak? Boleh, Man. Untuk Man boleh. Sedap ke, Man? Apa Mak suka sangat kuih bangkit ni? Man, kuih bangkit ni daripada kecil lagi arwah nenek duk masak. Setiap kali raya wajib ada kuih bangkit ni, Man. Bukan setakat sedap, manis, rangup. Tapi yang paling seronok sekali makan, cair dalam mulut, Man. Mak suka sangat. Man, tu suka juga, Mak. Ya, kita memang sama-sama suka. Makanlah, Man. Nanti esok kalau dah ramai tetamu dah tak boleh makan kuih bangkit ni. Mak, nak kuih bangkit? Naklah kuih bangkit. Makanlah kamu dulu ni. Man belajarlah elok-elok. Mak dengan ayah ni nak arahkan siapa kalau bukan Man? Mak, Ayah, Mei janji Mei akan belajar tinggi-tinggi. Mei akan banggakan mak ayah. Mei akan jaga mak. Mei akan jaga ayah. Mei akan jaga keluarga kita. Alhamdulillah. Terima kasih, Man. Kerana sanggup nak banggakan mak dan ayah. Apa pula motor ni? Aduh, masa ni lah nak rosak ni. Aduh. Aku nak balik jauh lagi ni. Kalau mu nak rosak esok tak boleh kau ya. Alah. Ada panas kaki aku ni. Kan eh? Jangan beriku harapan. Sungguh aku kecewa pilu. Lama aku tak balik. Ayah kan ya. Kuih raya, kuih bangkit ada tak? Oh, mak adik habis belaka dah orang ambil. Ambil dah. Tak apalah kalau gitu, Kak. Terima kasih dah. Kuih bangkit ni jual? Oh, jual. Berapa sen? 25. 25. Nak belakang? Pak. Kak, kuih bangkit ada ke? Oh, dek. Pok cik tu lelaka dah. Melah dah tu. Oh, tak ada lebih kok, Kak. Saya nak balik jauh lagi ni. Maaf, dek. Pok tu melah dah tu. Yang lain tak say kau. Kuih lain saya tak sih sebab kuih bangkit tu kegemaran mak saya. Tak apalah, Kak. Tak ada rezeki saya. Terima kasih dah. Maaf, dek. Tak apa, Kak. Terima kasih. Allahu Akbar, Telefon tak boleh. Buat apa Ada masalah bukan dia Assalamualaikum, Pak Cik. Waalaikumsalam. Dek, Ni buat apa?
Kata pakcik. Bocor dek. Pakcik terus semaya sana ni. Tengok bocor. Baru rasa, mujur rasa. Oh, bocor. Gini, tak apa-apa. Biar saya tengok. Sebab saya biasa dah dengan kita-kita. Iya. Mujur lah. Angin pun ada ni, comel ada ni. Sikit dah tak apa pakcik. Bere. Apa nak hilang mana? Tak ada, saya nak balik rumah saya. Asal sen ni. Ti kenal ke ni? Sai. Sai. Mei berasa tak masa beli kau ni, pakcik beli kau ni, mei dah sebelah pakcik. Habis dia pakcik beli belaka, ambil bawa balik ke mak ayah, rezeki makan air raya. Terima kasih banyaklah pakcik. Tapi benarnya lah, saya cari kuih bakit ni tak ada lagi. Memang sedap. 2-3 butir kedah tu saya cari. Dia soh kedah tu. Tak ada lah, memang sedap kedah. Saya pergi sana habis pakcik. Cuma pakcik, saya minta diri dulu dah pakcik. Pasal telefon saya pun tak ada bateri down ni. Takut saya nak balik pun dah family saya mesti balik. Raya merah, bawa motor molek. Dek. Ingatlah orang tersayang. Okey. Terima kasihlah pakcik. Saya sekali lagi minta lagi dah. Beres. Pakcik ni Zati balik Perak lagi dah. Doakan semoga pakcik sampai. Insya-Allah amin sama sampai. Beres meh. Beres. Okey. Okey ti. Meh. Lewatlah kita ni. Oh. Selamat Hari Raya Zati. Okey. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Abi telefon tak boleh. Tak jawab apa. Maaf panjang cerita dia. Ayah saat ni telefon meh habis bateri maaf. Tak apa dah meh. Asal kamu selamat siapa alhamdulillah dah harga. Mumuk pun tak ada dah. Ayah minta maaf sangat-sangat dah. Lagipun hari ni banyak pengalaman boleh untuk hidup saya sendiri. Ni ayah. Oh, kuih bakit. Kuih bakit. Mek cari mana orang ingat juga komok tak ada. Terima kasih Mek. Yalah ayah. Walaupun mak tak ada dah. Mek sok mau ingat kenangan mak kenangan mek ayah keluarga kita bersama. Aku kena bangkit untuk keluarga aku. Kadang-kadang memang aku rasa penat. Hidup ni banyak sangat cabaran. Dan kadang-kadang tu memang kita harus mengalami banyak kehilangan. Kecewa, putus asa. Semua perasaan itu mengajar aku banyak makna hidup. Life is real. Aku bangkit bukan sebab aku tak pernah merasa kehilangan, tapi sebab aku tahu bahawa di sebalik kehilangan itu ada harapan sedang menunggu aku. Kebangkitan ni bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa keras kita bangun bangkit setiap kali kita terjatuh. Mak, setiap malam Mek rindu suara Mak. Dulu ni Mek sunyi sangat ingat betapa bahagianya setiap detik kita bersama. Now, trust Allah, everything is okay. Allah sentiasa ada bersama kita. Selamat Hari Raya, Mak.